Berikut ialah sinopsis penerangan bagi muka surat 9 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 Tahun 2 yang bertajuk Bercuti di Bukit Larut, Fokus Kemahiran. Halaman ini memfokuskan kepada kemahiran menulis. Kandungan cerita, petikan ini mengisahkan pengalaman sebuah keluarga bercuti di Bukit Larut, Taiping, Perak. Antara pengalaman menarik yang dikongsi termasuklah menaiki jeep ke puncak bukit yang sangat menyeronokkan. Suasana alam, penulis menceritakan tentang udara yang nyaman, angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, serta bunyi deruan air dari celah batu yang menyegarkan. Aktiviti keluarga, watak, saya, ibu, dan kakak tertarik dengan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Ayah, abang, dan adik pula berasa gembira menyeberangi titi gantung. Aktiviti pembelajaran, murid dikehendaki untuk menulis perenggan dengan betul dan kemas secara mekanis ke dalam buku latihan. Nilai murni, bahan ini menekankan nilai menghargai flora dan fauna melalui pemerhatian terhadap alam semula jadi. Secara keseluruhannya, halaman ini bertujuan melatih murid menulis teks naratif dengan susunan yang betul sambil menghayati keindahan destinasi pelancongan tempatan.